Korang tahu tak apa yang terjadi pada tahan buah naga ini? Ini penyakit paling common berlaku di ladang buah naga. Antaranya dia bermula merebak dari sini sampai area ini sampai satu full keratan. Ini disebabkan oleh Xanthomonas bacteria. Jika cuaca hujan macam ini, dia akan menyebabkan ini isi dia lagi cepat rosak sampai dia busuk, sampai dia koyak. Nampak? Ini satu keratan ni sudah tidak berfungsi lagi lah. Yang ini pun macam sama juga. Tengok bila dia potak, nampak dia jantung direct. Walaupun pokok ini tak ada cakap habis koyak, masih boleh berfungsi. Tapi nak pulihkan dia, kita perlu masa yang lebih panjang. Macam pokok ini, dari sana punya pokok sampai ini semua jantung sudah botak. Baru punya keratan sudah tak mau keluar. Bila tak mau keluar, mana buah kita? Lagi serius, dia akan tinggal macam ini. Pokok ini sudah jadi botak. Macam ini tidak berpotensial berbuah lagi. Maka masa tu Pak Long akan recommend untuk buat penanaman semula. Kita boleh angkat benih yang sihat, kita tanam semula lah. Masa 4 bulan, 5 bulan, maka kita boleh dapat satu pokok yang sihat dan berbuah lebat. Semoga bermanfaat.